Assalamualaikum. Okay, ini projek kami iaitu pemesanan kebocoran gas berasaskan IoT. Okay. Tujuan projek ini kami dibangunkan untuk menjaga keselamatan alam sekitar lah, sebab gas refrigerant amatlah bahaya untuk alam sekitar kerana dia boleh menipiskan ozon kita. Lepas tu gas juga boleh membahayakan. Ada setengah kompresor ada guna gas amonia. Amonia tu boleh, kalau kita hidup amonia tu kita boleh dapat penyakit lah. Okay. Objektif projek kami adalah mereka bentuk sistem pengesaran kebocoran gas berasaskan IoT. Yang kedua pula memberi notifikasi melalui sistem mudah alih seperti ini. Komponen yang kami gunakan untuk sistem ni, yang pertama adalah mikro pengawal. Kami menggunakan mikro pengawal ESP32. Komponen yang kedua adalah sensor tekanan. Sensor tekanan kami menggunakan pressure transducer 1.2 megapascal. Lepas tu komponen yang ketiga adalah sensor gas. Sensor gas MP9. Tapi sensor gas tu kami letak di outdoor, di bahagian outdoor. Lepas tu komponen yang seterusnya kami menggunakan LCD untuk memaparkan unit tekanan dan unit sensor gas. Okey, ini projek kami apabila sudah hidupkan. Okey, ekor tu sudah hidup. Ni kami hidupkan selepas dia running dalam masa 5 minit lebih kurang lah. Okey, apabila ekor dah running, tekanan akan naik. First dia akan kurang, lepas tu dia akan naik balik sebab kompresor nak berjalan. So kat sini dekat paparan LCD kami dapat 176.3 PSI. So dekat tolok pula kami dapat 175 PSI. So projek ni juga boleh kita cek tekanan, apa kita boleh tengok lah tekanan ni dengan sensor gas melalui telefon. Ini melalui telefon. Ini kami menggunakan aplikasi mudah alih billing. So yang ini paparan untuk tekanan, yang ini pula untuk sensor gas. Dan yang bawah ni adalah live chat tekanan. Dia data sebab kan sensor apa sebabkan tekanan ni dalam keadaan baik lah. Sedangkan kalau sensor tu dia naik turun tu maknanya kalau dia naik tekanan dia tengah tinggi, kalau dia drop maknanya tekanan dia tengah rendah. So video pengujian untuk sensor gas dengan sensor tekanan ada di sini sebelah. Ni kami nak tunjuk salah satu pengujian lah. Okay, yang ni sensor tekanan. Kami nak bagi benda ni berfungsi ataupun tidak, kami akan buat pump down. Pump down bila tekanan tu bawah daripada tekanan yang kami sudah settingkan. Kami setting tekanan ni sensor dia 130 PSI ke bawah. Sensor ni akan dapat detect dan dia akan berikan notifikasi daripada telefon lah. Okay, kat sini saya akan mulakan lah. First kalau nak buat pump down, tekanan valve yang belah atas ni kita tutup dulu sampai habis. Lepas tu dan kita tutup sampai habis dan kita crack satu pusingan setengah. So yang bawah ni kita tutup sampai habis dan kita crack satu pusingan setengah. Lepas tu yang atas ni kita akan tutup habis dan kita tengok. So ini kita buka sikit, kita tengok tolok sampai tolok kosong dan kita akan tutup. So kat sini dia akan tunjuk tekanan dah bawah daripada 130. So pump down sudah, kita off. Okay, setelah kita dah buat pump down tadi, kita dah uji sensor tekanan.
dekat telefon kita, dia akan keluar macam ni. Kalau sensor tu bawah daripada 130 yang kita telah settingkan, so dia akan keluarkan notifikasi kat situ. Dan juga dia akan keluar dekat email. Kalau kat email pun dia akan keluar. So tekanan rendah, amaran tekanan rendah R32 bawah 130. Itu saja daripada kumpulan kami, dan terima kasih.